Yaris Cross memang boleh dikatakan sekarang ni kompetitor utama nombor 1 antara X50. Boleh kata dia ikut rapat juga. Kalau siapa buat study boleh tahan juga booking Yaris Cross ni. Okey, sebab depa main dari segi oil consumption. Okey, objektif kita ada 3. Kita nak tahu strong reason kenapa kita kena confident on X50 ni. Apa alasan yang kuat kita boleh menang dengan Yaris Cross. Yang kedua, kita punya highlight clear reason lah, sebab-sebab kenapa kita boleh fight dengan Yaris Cross. Dan yang ketiga, pitching skill. Cara kita nak menjawab soalan-soalan customer, kenapa X50 lagi bagus daripada Yaris Cross. Okey, kita cut a shot yang pasal top semua orang, saya rasa semua dah hafal dah. Oil consumption semua orang dah hafal, tapi saya nak highlightkan dekat sini. Nampak tak? King of Sale, number 1 global platform. Jadi siapa-siapa nak buat status, nak buat posting, boleh guna key point yang paling mahal, yang tak ada brand lain boleh lawan, which is number 1 global platform. Sold over 1.2 million, 1.2 juta globally. Boleh guna key point ni. Untuk tengok kita punya kenapa kalau dia kata X50 tak bagus, kenapa sampai 1.2 juta global. Okay, dan export to 51 countries. Saya rasa sekarang tinggal 50 kot. Baru ni Afrika tak mau buat apa tuan, nak buat sendiri kita. Nak direct jelly. Dia pergi kat depa kan. So number 1 national sale sold daripada tahun 2020 160,000. So siapa nak buat konten, buat key point ni. Yang ni buatkan orang rasa confident. Banyak juga orang jual X50 ni. Ingatkan tak laku. Faham tak? Kadang-kadang orang nampak tengah jalan, dia nampak macam biasa. Tapi bila kita keluar fact and figure ni, memang dia akan impress lah. Okay, orang akan impress. So, saya pun tak tahu kenapa marketing HQ tak nak highlight benda ni lagi. Patutnya mereka gunalah benda ni. Okay. So, dia number 1 lah. Sekarang ni masih lagi nombor 1. Masih lagi nombor 1. Okay, market positioning, X50, high performance, premium value dan modern technology. Latest apa yang dia dapat lah, banyak lah. Dia punya teknologi yang latest. Efficiency, kalau Yaris efficient, dia punya minyak efficient, trusted reliability because of brand, dan compact urban practicality. Dia kata compact urban practicality ni saya dengan X50 sebab size dia lebih kurang sama lah. Okay, size dia lebih kurang sama. Kita nak tahu dia sama tak sama, kita tengok Okay, X50 panjang, of course X50 lagi panjang 70 mm. Dari segi tinggi pun sama, X50 tinggi lagi. Okay, lebar, width lebar. Dan kalau tinggi, Yaris Cross lagi tinggi. Kalau kita tahu, kita biasa bawa X70, lagi tinggi kereta, lagi kurang dia punya ground clearance. Maksudnya ground clearance lagi tak cantik. Okay, lagi tinggi kereta tu, ground clearance lagi tak cantik. Jadi cornering agak bahaya, main selekoh agak bahaya bagi kereta yang tinggi. So X50 dia ada ground clearance yang cantik, dan turning radius dia boleh katakan yang paling perfect. Yang paling perfect. Masuk perfect turning radius ni, bila bagi customer test drive, pusing U-turn dekat Lotus tu kan, cakap customer tak payah ambil lajak. Setengah customer, tambah-tambah yang baru buat lesen, dia akan pergi kiri sikit betul. Situ bahaya kalau pergi kiri sikit, kena kereta belah kiri tu masuk, terbayar, betul tak? Cakap kat dia, U-turn tak payah ambil lajak. Cukup sampai dekat divider tu, hujung divider, sampai kat bawah, pusing lah. Sharp turn. Tak payah ambil lajak. Biasa kereta panjang-panjang nak kena ambil lajak kan. Susah nak ambil lajak ni tak payah. Because turning radius dia 5.3. Kalau siapa ingat lah 5.3. So sangat bagus lah, antara yang terendah. Okay. So wheelbase 2600. Wheelbase kita kurang 20. Wheelbase dia lebih pada 20. 196. Ground clearance dia 210. So boot space kita 330 liter, dia 471. Okay. And then kita pergi dekat yang highlight. Kita menang dekat sini dari segi power and torque. Power and torque bagi Yaris Cross cuma 106 dengan 138. Okay, 106 dan 138. Dari segi oil consumption, dia cakap lah, dia kata 3.6 Yaris Cross HEV. HEV tak boleh compare lah dengan SUV, dengan X50 pasal dia bukan Apple. Kita kena ambil apple to apple. Dia dah lain segmen. Bila HEV lain segmen, dia boleh pilih petrol ataupun dia punya elektrik. Dan dia punya HEV tu boleh auto charge. Macam PHEV. Macam PHEV E-Max 7. Okay? HEV dia tu. So lain segmen.
So kalau nak compare HEB kena ambil IMAS 7 PHEB. Okay, 6.1 liter oil consumption dan 6.1 ni on books. Siapa yang pernah deliver KL, mungkin dia pernah dapat 5.5, 5.2. Constant drive 110. Dia boleh dapat 5.2, 5.5 liter over 100 km. Okay, siapa yang pernah pergi KL. Dan transmission kita pakai 7 speed DCT. Dan Yaris masih lagi guna 7 speed CVT. Okay, sequential cymatic ni dia rasa macam DCT tapi masih lagi CVT. Dia bagi rasa-rasa macam Honda City punya gearbox. Full tank capacity 45 liter, depa 42 liter saja. Okay. Ni minimum turning radius cakap tadi 5.3. Dia 5.2. Walaupun beza 0.1, ada perbezaan Boleh terbalik kereta kalau tak pandai kawal. So 5.3 memang dah hanggam. Okay, exterior comparison, kita ada tail bar full LED. Auto headlamp kita ada, dia tak ada. Auto rain sensing pun kita ada, dia tak ada. Dan dual tone exterior, of course kita ada dual tone. Dan kita lebih pada sporty. Dan exhaust kita ada 4. Ada quadrant. Quadrant tu memang real exhaust Kalau siapa yang tak pernah tengok, boleh pergi tunduk bawah tengok kereta S50. Dia memang 4 exhaust, bukan dummy. Bukannya dummy saya saja. Okay, meter combination kita 88, dia 7 inci saja meter dia. And then kita menang dari segi head unit. Head unit dia 10 inci saja. IHU, sorry. IHU dia 10 inci saja. IHU kita 14.6 inci. Okay. And then kita ada panoramic view, dia tak ada. Dan kita ada multicolor, dia ada single color saja, ambient light. And then dari segi power seat, of course dia ada 8 way power seat, kita ada 6. Tak penting pun benda ni. And then drive mode selection. Okay, drive mode selection ni very important. Drive mode selection untuk model Proton sahaja, yang X model ke atas, dia ada steering mode selection plus drive mode selection. Kena explain kat customer. Kalau kita cerita pasal mode, mungkin kereta lain banyak mode. Tapi steering mode ni very important. Steering mode ni yang buatkan customer impress. Tak percaya, bila customer test drive, bagi dia try. Siapa lagi tak tahu nak cara tukar steering mode? Ada tak? Kalau tak tahu, nanti pergi cari sendiri lah. Tak tahu tanya. X50 ada, X70 ada, X90 ada, X70 ada. Semua ni ada steering mode. Yang flagship lah, yang full spec lah. Okay, yang pakai meter, combination meter jarum tu tak ada. Okay, jangan cari pula. Lagi premium S70 cakap ada meter mode selection, ada steering mode selection, kacau. Dia pasti pakai EPS, electronic power steering, tapi tak ada mode steering premium. Yang ada flagship X saja. Kalau kata X50 premium flagship, executive saya tak sure, saya kena check balik. Kalau kata X70 ada dua-dua, X90 pun ada semua. Okay. Beza dia, bawa rasa keras, sedap. Okay, saya cerita pengalaman saya, S70, bawa normal mode, plus steering pun ikut drive mode linkage, ikut normal mode tu, bawa kat karak, lompat-lompat, layang-layang. Pasal melayang ringan je, rasa takut nak bawa. Tapi kita tukar steering pergi sport mode, sumpah, hampa akan jual kereta hampa. Hampa akan rasa nak jual kereta hampa. Saya silap BMW tu pun dia jual. Betul yang cakap. Mercedes pun dia akan jual. Saya tak larat jaga maintenance. Okay. So, kita pergi next. Infotainment system. Jangan cakap tadi, 48.6. Kita dah bahasa Melayu. Ni biasalah. Okay. Untuk sekarang ni, sikit lah. Last nak tanya, ada tak siapa-siapa pernah dengar customer compare dengan Yaris? Tak ada lagi kan? Okay. Sebab apa kita tak dengar? Pada pandangan peribadi saya, customer segmentation berbeza. Toyota punya segmentation customer tak sama dengan Proton punya segmentation. Okay. Based on study, Toyota punya customer segmentation, semua gaji yang pergi kat mereka tu 3,000, 4,000 ke atas. Kita punya customer segmentation, majoritinya adalah below than 4,000. Okay. Sebab tu kita tak akan jumpa customer yang compare dengan Yaris Cross ni. Walaupun mungkin ada lah, mungkin tak jumpa kat kita. Tapi very small. So jangan risau. Jangan risau, just anggap ini adalah knowledge saja. Tapi kalau ada yang dapat tiba-tiba tak pasti, nak dapatkan info ni, boleh buka Proton Academy. Ada dalam Proton Academy. Dia punya nota ni semua. Okay. Bagi yang tak ada Proton Academy, tak ada tagging, minta kawan-kawan yang ada tagging. Okay. Ambil gambar. Tapi jangan share dalam social media. Jangan share lah. Okay. So, ada soalan? Tak ada ni? Okay. Kita pergi yang kedua pula. Last.